Dah berjaya mendarat di Pulau Serajak. Okey. Macam rakit ibu aku terlak berapa kali tadi. Tadi kami duk main bawah tu. Kami main bawah tu. Alung main jig, aku main bottom. Oh, kena air. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Pantai Timur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita dalam Pak Sam Channel. Video kali ni kami ada di Jabatan Kedua Penang. Batu Mong. Batu Mong. Ni kami pun dah sampai 3 pagi tadi. Lepas tu dah pergi, kebetulan kami sampai tu yang turut. Kami pun lupa nak check tu. Lepas tu kami pergi motor jugalah, tengok-tengok belah-belah mana-mana tadi kan. Sampai ke mana tadi tapi? Telur tempoyak. Lagi apa? Motor lagi lah kami pergi tadi, tengok tapi ayak tak sampai kan. Lumpur. Selut banyak. Memang kami tak boleh nak turun lah. Ni pun dalam pukul berapa lah? Sebelah. Pukul 11 lebih. Kami baru sampai sini. Baru sampai mengai tak tahu. Nampak macam dia joy ni. Ya, apa pun. Jom kita layan dulu. Jom kita dah. Orang try pakai satu air dia kena. Strike yang pertama tak ada masuk video. Strike yang pertama tak ada nak rekod. Lalu kan nak balik kan. Lama. Strike. Tadi untuk mak aku ni. Mak aku kan lama. Pakai ikan ni. Kami plan apa nama udang, tapi nak main awal tu kami nak menjalar dulu tau. Sebab ayat bau basah kan. Kami nak berjalan dulu, tapi dia punya surut tu sampai clear ayam. Dengan telut dia dekat tiang tu. Kiranya jarak apa? Jarak tanah ada apa? Wait. Okey geng, kami berjaya mendarat di Pulau Serajak. Astagfirullah. Dah berjaya mendarat di Pulau Serajak. Okey. Macam rakit ibu aku terlak berapa kali tadi. Tadi kami duk main bawah tu. Kami main bawah tu. Alung main jig, aku main bottom. Ni kita relax-relax dulu. Allahu Akbar. Cik monyet. Alamak, beramai-ramai mesra. Merenggat dengan cik monyet.
Tengah makan guys. Tapi tu mbak dah bunyi. Bunyi macam nak kucing ah. Tadi banyak ekor lari naik atas. Ni tadi lepas rehat kita start lain lah. Kita duduk dekat dengan kelong. Tu kelong tapi dah banyak but belakang dah lagi. Tengok tu tinggal 2 biji ni. Ni ada lagi saya buka. Tahu kita try dulu tengok. Kalau tak ada kita pindah spot lain lagi. Tadi ada makan dah tadi. Ni tak dekat. Ni yang aku bihun. Tu bihun cangkuk rok belakang. Tak habis lagi umpan, pandai makan. Tak banyak pun sekok ikan. Saat malam mana ada jual caru ni, jitera pun mana ada. Allah Akbar. Kecil yang makan. Nak rekod ikan makan, naik yang ni. Tak apa, ni boleh buat umpan. Ada makan. Tapi sekarang ni aku pun pakai peluh kau sekarang. Lama sekor tunggu hausak tak mau makan jip tak lekat. Ada lagi tadi ya? Time pakai pelum meletup kok besar-besar tu kat dayak. Okay geng, kita on the way ke Gua Kelam 2. Lepas tu kita akan keluar melalui Gua Kelam 1. Lepas tu kita mandi.
Dapat. Oh, dapat juga, dapat.